Tuk-tuk bila dia mati, terbalik. Orang lain semua jerit dan dia seorang yang suka. Celaka hidupmu. Haji Abdul Karim Alimullah kata, Dr. Hamka, celaka hidupmu. Bila mula-mula beranak dulu, mu seorang jerit, orang lain semua ketawa belaka. Tuk-tuk bila mu mati, mu seorang jerit, orang lain semua ketawa belaka. Supaya terleja. Apa maksud muslimin muslimat? Maksud bahagia di situ. Mula beranak dulu pung tubik daripada perut ibu, pada uruf adatnya semua jerit belaka. Kiang belaka. Dan semua orang suka belaka. Mak ayah suka boleh anak. Tok nenek suka boleh cucu. Adik-beradik suka pasal boleh adik-beradik. Pok saudara suka pasal boleh anak saudara. Tok lebar suka pasal pagi jemaah seorang panggil cukup roti cucuk gula. Pagi ni tak ada weh. Tak berapa beranak lah mana dah set kita ni. Mana apa. Tutup bila mau mati. Bila mau mati. Dah mula-mula hidup tadi, musaga jerit. Orang lain suka. Tapi bila mau mati, musaga suka. Orang lain menangis belaka. Musaga suka. Kerana Allah Ta'ala sudah paparkan syurga untukmu. Orang pergi ziarah lah kita. Tengok.